Buka puasa bersama pemuda Kampung Baru Cucuh. Pakat duduk gebuk belakang lah pion buat video kali ni. Akhirnya kena kita buat juga. Marilah kita tengok suasana je sasayang. Assalamualaikum sasayang. Jadi hari ni sasayang, puasa hari yang ke-20 bulan malam ni. Tanggal 9 Minakung 2009. Jadi kita ni dijemputlah oleh seorang pemuda lah kata. Pemuda tempatan kita juga. Tapi tempatan biasa kita buat di panas saya. Tapi hari ni tempatan umur lahir kita. Umur kita beranak saya. Di Kampung Baru Cucuh. Tengok hari ni tu saya. Saya tu barang makan tu sedap lah. Jadilah. Pihak pemuda Kampung Baru Cucuh kita ni buat sendiri saya. Mari kita tengok barang makan nama. Lepas tu kita mari tengok suasana dulu kata macam mana. Jadi makan hari ni tu saya. Jadi makan buah pang dia saya. Buah dia dia kata dah. Jadi dia padah ni suruh mari tengok anak dia je. Mari tengok bunga dia tu tak cerak kata dah. Jadi tanya duit tadi. Dah jadi mari tengok jumpa dulu. Hak ni menu bagi makan buka puasa hari ni dah. Bah dah ni bah dah. Menu apa ni? Nasi minyak. Nasi minyak. Ni nasi minyak gapo ya tu nasi minyak? Apa? Nasi minyak kau apa banyak? Tak ingat Arak. Ni nasi minyak apa ni? Lepas tu manis ni ada kuih ngik lah. Kuih ngik. Jadi semua bagi makan hak gini ni. Pemuda dua wak makan belakang sana. Tu. Lepas tu mari hak ni gapo je tunjuk sini hak ni. Oh, ni sup ni. Sup. Sup ya kapung satu ni. Ayam apung. Oh, lawa sup ya kapung. Lepas tu kapung okey. Mari ni lagi. Mari lagi. Bah suluk tu. Tu. Baik. Suasana sini memang jadi saya oleh belakang umur dia. Saya ada dengan acara lalu dah saya bayarkan. Kita masuk dalam. Masuk dalam lagi dah. Mari tengok terkiring harian ni. Jumpa dengan tuai je mana mari. Tuai duduk orang je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu baru kena. Cek. Jadi gini tu buat tujuan nama saya. Nah. Tujuan puasa ramai. Dah kuasa ramai dah. Jadi patut tengok muka dia. Cek dah. Cek wak ni cek wak laka dah ya tu. Kakak wak. Kakak wak dah. Patut tujuan ni mesti mari tengok anak bunga dia ke macam mana. Jangan koso. Jadi ada ke orang dia? Ada lagi. Jadi ni lah tadi duduk orang. Dua orang aje lah nak makan kali dengan nasi minyak ni. Nasi minyak apa kita tak ada sebut. Nasi minyak apa dia buliani ke apa? Nasi minyak apa? Oh, tahu sih. Dah ya buliani ke apa hausa ni. Gitulah kata mudah-mudahan tu minyak arak lah. Nasi minyak arak. Nasi minyak arak. Bukan minyak di Paru dak lah minyak arak. Tu. Patu ni lah kata orang mari makan ni ramai tengok. Nasi minyak ni. Dia orang buat nasi minyak saya nak tahu gak cai tu yang ni. Dia buat nasi minyak tu. Ya lagu mana buat nasi minyak tu? Orang tua laka. Orang tua laka. Dah sungguh ada dengar. Tu kali tu bukan dung dak Habis dak tu buat natu dah darah. Anak. Jadi nasi minyak ni dung buat yo malu asal. Sungguh yo buat. Sungguh yo buat yo malu. Kuih ni yo buat lako. Jadi sungguh pandai lako ni. Nak pakai kayu mana nak maju ni. Dah jadi ada sekadar ni asal. Jadi hari ni kata tujuan kita mari buka bersama dia lah pemuda dalam Kampung Baru Cucuh dah. Jadi mu 7 dalam kalau kahwin kita. Mari buka bersama buat sekadar lah atau sekadar kata alangkan go podok lah bah dah. Dah lepas tu kita nak kenal gak gap kelang tu. Sampai gap kelang kali. Ya ni lah. Tiga style. Tu. Jadi gap kelang nak kirim nama dak. Wis semangat kepada pemuda kan. Ada wis. Ni lah. Macam ni lah suasana buka puasa bersama dengan pemuda Kampung Baru Cucuh tempatan kita asal. Nak goyak kata barang makan memang jadi sedap nasi minyak yo.